kebersihan dengan sukan itu adalah benda yang sama. Benda yang dalam bersukan memang tak jauh kita dengan istilah pakaian akan kotor, kita punya badan akan berpeluh dan mungkin berbau busuk. Itu adalah normal kepada kita kan melakukan aktiviti fizikal. Namun pun kita akan bergerak kan, kita bergerak sepanjang semasa kita bersukan. Jadi for me kan, untuk kita berlari itu bagus sebenarnya. Kita bersukan tu bagus. Tapi kita jangan melupakan aspek kebersihan. Kebersihan dengan sukan itu adalah benda yang sama. Benda yang kena campur aduk sekali kan. Kita jangan asingkan kebersihan dengan bersukan tersebut. Sebabkan kita asingkanlah kebersihan dengan sukan ni, ramai masyarakat akan melihat kepada orang yang bersukan ni adalah orang yang tak bersih, orang yang tak ada masa depan, orang yang pengotor dan sebagainya kan. So ini adalah satu perspektif yang buruk lah kan bagi masyarakat terhadap orang yang bersukan. Jadi saranan saya, untuk korang yang bersukan, yang selalu membuat aktiviti fizikal, korang jangan abaikan kebersihan korang. Korang bila lepas bersukan, korang perlulah sidai korang punya baju kan. Korang kena pastikan korang punya badan ni selalu bersih. So time bersukan tu, time tu je korang nak mungkin berpeluh kan, kotor dan sebagainya. Tapi lepas korang dah siap kan, korang get ready wangi balik kan, korang segar balik macam tu. Saya nak orang melihat orang yang bersukan tu adalah orang yang lebih jaga kekemasan diri, kebersihan diri berbanding orang biasa. Sebab dia tahu kan, dia punya aktiviti fizikal atau dia punya hidup tu akan terlibat dengan benda-benda kotor. So lebih banyak dia terdedah dengan perkara-perkara yang mengotorkan diri. So lebih cerewet lah dia jaga dia punya kebersihan. So jom kita ubah pandangan orang terhadap orang bersukan. Thank you.